Ini ramai sangat di TikTok. Ambo tanya sumbu minyak. Jadi ramai orang panggil ambo sumbu. Ambo tidak kisah dengan gelaran tersebut. Dan ramai juga minta alat penjimat minyak. So ada satu alat ni, alat yang dikatakan boleh menjimatkan minyak. Juga boleh dikatakan sumbu penjimat minyak. Koka Performance Exchange ni untuk kereta. Ada juga untuk motor, bio tu. Sama juga fungsi dia. Jadi ambo tidak akan bercakap kalau ini bukan bidang ambo. Jadi sahabat ambo, saudara Farhan, bila motor tu licin, maka jimatlah minyak tu. Kalau motor tu tak licin, maka tak jimatlah minyak tu. Alat ni untuk dia cuci muka tak lekat hari-hari hitam di muka ejector pula dia akan sembuh comel. Minyak throttle minyak tu siapa yang sempurna. Contohnya throttle tu buka minyak untuk nak pakai naik pula, minyak tu pakai siapa naik pula. Kerana benda ni untuk pelicing. Pelicing jale ejector untuk siapa ke piston tu. Untuk jadi motor tu jadi lancar. Insya-Allah lah bahagian ini insya-Allah kita serah ni jadi. Yang tanya di mana sumbu minyak tu, jadi boleh dapatkan di beg kuning alat penjimat minyak ataupun yang kita panggil sumbu minyak.